Pair apa terbaik trade? Elok single pair atau multi pair? Kadang-kadang terpengaruh tengok orang share access profit goal. So itulah. Banyak sangat tengok social media dengan YouTube. Terpengaruh tengok orang share screenshot profit. Hati tak berkenan goal tapi sukakan trade major pair. Dilema major pair ada macam-macam. Nak fahamkan sifat pair pun satu hal. Macam kena buat kajian uh, untuk trade setiap pairs. Uh, okay, solusi dia senang je. Trade trade instrumen yang kita nampak setup dia. Macam major pair, bukan kena trade semua. Pilih satu je yang betul-betul setup dia paling clear dan align dengan correlation. Kena tahulah tengok correlation dollar, oil dengan gold. Sama juga dengan time frame. Time frame mana terbaik untuk trade? Jawapannya adalah time frame yang paling jelas. Kalau pattern tu jelas dekat 1 hour, saya akan trade dekat 1 hour. Kalau dekat 15 minute, saya akan trade based on 15 minute punya movement. So kita boleh tak perlu pun nak kaji behavior setiap pair. Tapi kita kena tahulah pairs mana laju, pairs mana yang slow. So kita fokus kepada yang volatile lah kita panggil volatile. Kalau nak trade gold boleh je. Saya pun ada je trade gold. Kalau anda tengok screenshot saya share sebelum ni banyak gold kan. Sebab apa? Sebab sekarang ni memang musim gold lah. Sebab gold tengah trending. Copy trade apa MK pakai? Jawapan dia adalah Social Trader Tools. So itu dia copy trade saya pakai Social Trader Tools. Nak jadi trader yang berjaya bukan mudah. Memang ada banyak kerja yang anda kena buat yang anda mungkin tak pernah terfikir pun nak buat selama ni. Macam tu lah juga pengalaman saya bila saya join workshop Trade Society tu macam-macam benda kena buat. Tapi daripada situlah dia akan bagi kita melalui itulah dia akan datangkan kefahaman yang lebih tinggi dekat kita. Teknik yang dia ajar sama macam pacer tak? Sama. Buku pacer is the book yang pernah saya beli. Terima kasih Cik Nora Afendi. Peace Sina. Uh, Thank you for your support. Alright. Berkenaan indeks. Mana okey dengan gold? Pada saya, dua-dua okey. Sebab at the end of the day, indeks ke gold ke pairs ataupun pairs ataupun stocks, it all goes back to the pattern ataupun setup. Mana-mana pun boleh. Saya nak sifar yang betul-betul ambil berat tentang student. Tak nak yang go on your own flow. Sebab saya jenis akan senyap bila tiba-tiba down sangat-sangat. Itulah gunanya ada trading buddy dan juga mentor. You need to keep in touch. You kena come to me then saya akan tangan terbuka untuk membantu anda. Kalau anda diam-diam aja, macam mana saya nak tahu? Anda faham ke, anda okey ke tidak? Sama juga dalam kelas. Kalau dalam kelas, cikgu tanya, semua faham ke? Semua jawab faham dan ada yang diam. So macam mana cikgu nak tahu kan? Kita ataupun student tu faham ke tidak? Ada masalah ke tidak? You need to be open lah. So kalau anda punya mindset tak kuat, anda tak amalkan risk first, reward later, macam mana anda nak hold position sampai macam ni? Betul tak? Tu satu hal, hold profit, loss cut cepat-cepat. Satu lagi ialah anda kena train untuk tambah profit, tambah entry bila tengah profit. You kena, sebab kalau kita tengah profit, kita tambah entry, kita tak ada rasa risau lah. Let's say kita lock kita punya entry awal ni kan. Kalau kita loss pun, loss dekat second entry je lah. Ataupun entry yang selanjutnya. Irfan. Saya masuk GU dan gold sell. Tapi tutup awal takut profit hilang. Itulah. Psikologi punya isu Sebab mindset risk first reward later tu tak cukup kuat lagi tu. Kena kuatkan lagi. Kalau saya senang je. Either saya akan loss ataupun saya akan profit besar. So saya tak ada rasa nak close awal, tak ada rasa nak set BE.
Saya takkan set BE. Saya jarang lah set BE. Sebab saya lebih rela loss daripada BE. Betul tak? Yalah, tengah profit, lepas tu dapat BE. Kita sakit hati. Tapi kalau saya loss kan, saya tak adalah sakit hati macam BE. Again, it's psychological training lah. You kena train you punya mind macam tu. Top trend line tapi you kena top trend line tak bermaksud kita kena sell kat situ. Kalau dia dah banyak kali retest macam ni, dia macam MRZ lah. Banyak kali kena retest, dia akan breakout. Kalau saya nak add on entry macam mana? Saya selalunya tengok time frame kecil. So biar dia katalah ada retrace, saya buy je lah. Kalau saya tambah entry buy, entry bawah ni semua tengah profit. So kalau katalah ada reverse, saya close je lah semua. Saya still lagi ada profit sikit. Tengok dia sekarang dah $4,000. Modal 1,000. Dapat 4,000. Duit Malaysia berapa? Dalam 16,000 lah eh. Kalau anda nak, yalah, kalau saya tak tahulah anda nak ke tak. Anda masih lagi nak berusaha jadi trader berjaya ke tak, itu atas anda lah kan. Tapi pada saya tak ada kehidupan yang lebih nikmat bila anda boleh cari rezeki ataupun cari pendapatan tanpa perlu bergantung kepada benda-benda lain lah. Berapa tahun dapat rasa kemanisan? Saya lepas 4 tahun baru profitable. Sekitar 2011. Lepas tu baru saya mengajar. So tak ada apa yang saya nak melainkan saya doakan anda semua berjaya lah dalam trading. Semoga anda jadi the 5% winner. Dan kalau anda nak belajar, nak jadi profitable trader, belajarlah dengan profitable trader. By the way, apa yang anda tengok tadi itu hanyalah personal account saya. Okay? Personal account dekat broker. Prop trading tak termasuk lagi lah. So semoga anda mendapat banyak manfaat lah daripada perkongsian ni. Dapat memberi ilham dan juga idea lah untuk anda macam mana anda nak progress trading anda supaya tak jadi macam the 95% loser. Buat je benda terbalik daripada apa yang biasa trader lain buat. You will become the 5%. Kalau 95% buat salah, buat benda tu dengan salah, diorang buat mistake, diorang tak buat benda tu dengan betul, you cuma perlu buat terbalik saja daripada itu. Okay? MKFTMO highest payout MK berapa? 51,000. Sorry, 52,000 ringgit. Highest payout FTMO. So kalau belanja anda 5,000 sebulan, anda punya income satu bulan boleh cover expenses 10 bulan. So that's how trading boleh bantu anda untuk dapat FTE lah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Semoga bermanfaat lah buat anda semua. Okay, jadi all the best to you. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.